bahawa Ramadan nak bawa kita pergi ke syurga. Tak ada bulan lain yang Tuhan nak bawa pergi kita syurga. Di antara sebab menyebabnya Ramadan lah bawa kita pergi syurga. Tapi nak pergi bersyurga, kena tahu dulu hakikat dia. Kena tahu lek-lek Ramadan an persa. Tidak, kita tak tahu. Nak buat persiapan lagu mana, peseng mana. Nak buat macam mana Ramadan nak mari ni esok dah. Dia kata malam ni dah ketuk pintu rumah kita, dah lagi. Malam esok dia mai ke. Assalamualaikum. Kita pun buka pintu tengok. Oh, siapa dah Ramadan? Ya, aku siapa dah. Ada setengah rumah tu. Dia mai ketuk ke. Orang lain dah buka pintu. Dia tanya siapa dia ni. Maka dia kata amma ni anak mulah ni. Lah cik mu pergi ke mana? Tahun lalu aku mari dah jumpa lagi. Cik tak ada dah. Seminggu kemarin dia baru pergi. Tengok Ramadan mari tak ada dah. Tahun lalu dah lagi. Tahun ni tak ada dah. Pergi berat dah macam-macam tu. Haning orang tak bernasib baik. Dia tinggal Ramadan. Belum Ramadan nak sampai. Sebab tu Nabi suruh kita doa. Supaya kita dapat Ramadan. Supaya kita dapat Ramadan. Tengok doa yang diajarkan oleh Rasulullah lagu mana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Wahai Tuhan kami, bagilah keberkatan hidup kami di bulan Rajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah keberkatan hidup kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Tapi bulan Ramadan Nabi tak suruh minta berkat. Nabi kata wa ballighna Ramadan, sapalah kami ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak nak berkat, nak wisapa. Ini tanda-tanda kelebihan Ramadan. Kita nak wisapa. Duk bimai-bimai takut tak sapa. Oh, tak sapa rugi besarlah moci-moci kita. Bila tak sapa bulan Ramadan, kita rugi besar. Kerana apa? Ramadan ni lebih sekali tak ada dah. Kita hidup dalam setahun duk musim. Mukara, kumpa, singha. Nak ayat tu. Nah, sapalah 12 bulan. Tu nak ayat. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sapa setahun, Tuhan cabut bulan Ramadan sebulan. Tuhan cabut bulan Ramadan sebulan. Wakwi kita, nak kita buat amal ibadat. Kerana apa tu? Kerana Tuhan wi bulan Ramadan sebulan, Tuhan nak apa? Nak proses hak sebelah bulan lagi. Hak kita duduk makan, hak kita duduk tidur, hak kita buat dosa semua tu. Sebelah bulan lagi, Ramadan lah bulan yang proses sebelah bulan lagi. Ini dikatakan Ramadan bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Ini dikatakan Ramadan ni bawa kita pergi ke syurga Allah Ta'ala. Tak ada dah. Ni bulan Ramadan bulan yang lebih sekali ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu kita bulan Ramadan kena padu benar-benar. Kena ambil cara benar-benar. Kena bersungguh benar-benar bulan Ramadan. Tak ada dah kalau orang tak ada bulan Ramadan, tak ada kecil dah. Orang yang ada bulan Ramadan, pergi mati lepas bulan Ramadan, pergi mati hari raya kedua, raya ketiga. Orang ni orang beruntung hidup. Orang ni orang cukdi. Orang beruntung. Pasal apa boleh pocik-pocik boleh kata beruntung? Orang ni tak ada dosa, tak ada dosa, tak ada dosa. Orang ni bawa pahala banyak, melimpah pahala. Pahala kita mahasan banyak sekali bila kita utamakan Ramadan. Bila kita menyambut Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ujian-ujian Allah Ta'ala, maka kita akan bawa Ramadan tadi. Ramadan akan bawa kita menuju syurga Allah Ta'ala. Dengan baik malam ni. Dengan molek malam ni.
Ni nak ayat tu Ramadan. Kerana apa? Kerana kematian kita tak tahu moci-moci. Sebab tu nak ayat kata Nabi ni dia supah. Nabi dalam hadis dia supah. Supah ke apa? Nabi kata celakalah orang yang dapat bulan Ramadan sedangkan dia tak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Nabi kata sini celaka. Orang ni dengan bulan Ramadan. Tapi dia tak boleh keampunan daripada Allah Ta'ala. Nabi kata celaka. Maka kita kena jaga molek ni amun ayat ni. Kita boleh dah bulan Ramadan. Dia kata ke malam ning dah, tak malam esok. Malam esok terawih belakang. Jangan lari malam esok. Leng malam tu bangun makan sahur. Wa amal ibadat dah. Rem lah dah. Kita rem lah dah. Mula selalu. Start lalu dah. Semoga Ramadan ni bawa kita menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kerana kita ni moci-moci tak ada dah hari ni. Lebih-lebih lagi hak tua-tua ni ayat tu. Macam amor ni lah. Kita kena beringat benar-benar nak boleh bulan Ramadan. Bulan Ramadan mari sebulan ni biar berarti sekali. Biar kita ni kemoncok di dalam ibadat. Kerana amor tahu kata kita ni maju belakang dah. Puak kita ni maju belakang ni. Bukan puak darat dah lah ni. Dulu kita tengok nampak orang darat, orang bandar. Hak mari ke hutan tu panggil orang darat. Kita cek nampak muka cek dah mata sinar liar cek darat. Tu, tengok pakaian pun nampak. Nampak kuku, nampak ibu kaki belok dia motong semua. Tengok orang bandar lah betih sinar belaka. Learning tak tahu siapa dia darat, tak tahu siapa dia bandar. Orang dalam bukit ni rumah sinar bandar, orang dalam bukit. Orang duduk di Sukiring, sinar rumah. Dapat tangga cot BMW. Tu learning no ayat tu. Tak tahu siapa dia dah, darat bandar tak ada. Orang sudah pun maju dah. Tapi hamba dia tengok di segi ibadat, tak ada hamba lagi kita. Darat lagi. Sebab tu kita perlu nak partner. Kita nak adakan plan-plan di dalam apa? Di dalam amal ibadat kita. Ingat molek malam ni nak ayat ni. Malam ni malam last dah. Ni sutai di Sungai Golok sepadan dengan Malaysia dah. Sepadan dengar kata panjang kita ni. Bukan suara kita siapa kata panjang ni. Tu nak ayat tu.